dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata. Antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua. Kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Harap kepada pendengar semua dalam keadaan baik dan sihat dan juga dipermudahkan segala urusan harian. Baiklah, kita akan teruskan sambungan seterusnya, iaitu episod 89. Dan seperti biasa juga, tajuk utama di dalam kisah ini adalah Sesat di Alam Gaib Kabus di Hujung Jalan. Dua tajuk yang akan diceritakan dalam episod ini ialah penunggu antara lembaran dan juga bilik yang tak berhujung. Jadi, seperti mana cerita dan episod pada kali ini, harap kepada semua dapat mendengar cerita ini sehingga selesai. Jadi, sebelum kita nak teruskan cerita ni, terima kasih kepada yang telah subscribe channel Kisah Alam Maya dan kepada yang baru saja hadir di channel ni. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng di bawah untuk dapatkan notification untuk update video-video terbaru nanti. Kepada yang telah subscribe dan yang baru hadir di channel ni, boleh masuk ke halaman channel untuk mendengar cerita-cerita yang lain. Dan jangan lupa komen di bawah kalau korang nak sambungan episod seterusnya. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita ni. Suara perempuan itu tidak sekadar memanggil. Ia seperti bisikan yang meresap terus ke dalam kepala mendayu, tapi beracun. Reza memejam mata sambil menekup telinganya. Arman pula cuba menahan rasa seram yang mula mencengkam tulang belakangnya. Dia dah dekat, bisik Reza. Itu bukan suara orang hidup. Kabus di hadapan mereka berpecah perlahan, memperlihatkan sesosok tubuh berjubah kelabu yang melayang rendah. Rambutnya panjang mengurai hingga ke tanah. Mukanya tidak kelihatan jelas diselubungi bayang yang berputar seperti asap. Di tangan makhluk itu tergenggam helaian kertas koyak. Ia melayang menghampiri mereka sambil menghulurkan kertas itu kepada Arman. Satu nama telah selesai, katanya. Suaranya bergema seperti gema dari dalam gua. Tinggal satu lagi sebelum catatan ini ditutup. Arman menolak tangan makhluk itu. Apa maksud kau? Makhluk itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia menoleh perlahan ke arah Reza dan wajahnya yang samar kini menunjukkan sesuatu yang amat Arman kenali. Itu wajah Reza, tapi matanya kosong dan bibirnya senyum dalam keadaan yang menakutkan. Reza sendiri terundur ke belakang. Apa ni, Man? Dia pakai muka aku? Makhluk itu ketawa perlahan. Suara parau seperti dua lapisan bunyi bercampur, satu dari alam ini, satu lagi dari sesuatu yang lebih dalam. Dia antara kalian, dan salah seorang sudah menandatangani takdirnya sendiri. Arman membuka buku nota dengan tangan menggigil. Kali ini bukan hanya namanya dan Reza tertulis, tetapi ada satu coretan baru di bawah nama Reza. Dituntut 3:14 pagi. Jam tangan Arman menunjukkan 13:12 pagi. 2 minit lagi. Arman menggenggam bahu Reza. Kau tak boleh tertinggal kat sini. Kita cari cara padam nama tu sekarang. Reza menunduk kemudian mengangkat, wajah matanya merah. Tapi bukan merah biasa. Ia berkilat seperti bara. Macam mana kalau aku bukan lagi Reza? Arman melangkah ke belakang. Tolong jangan main macam ni, bro. Kau jangan buat aku pilih. Makhluk berjubah itu melayang ke sisi Reza. Mereka kini seakan berkongsi bayang yang sama. Arman terpaksa buat keputusan. Dia melihat semula ke dalam buku nota, menyelak ke halaman paling belakang, dan di situ ada sekeping pisau kecil diselit di antara dua muka surat. Di sebelah pisau itu tertulis, tinta akhir hanya boleh dipadam dengan darah yang belum dituntut. Dan ketika jam berdetik ke 3:13, Arman menggenggam pisau itu. Hanya ada satu cara untuk selamat. Tapi siapa sebenarnya yang masih belum dituntut? Reza? Atau dirinya sendiri? Angin malam terus melolong dari celah-celah dinding kayu usang bangsal itu.
Halim duduk bersandar di penjuru, tangannya menggenggam erat buku lusuh yang dijumpainya dalam almari lama di rumah bomoh itu. Buku yang penuh dengan catatan gaib, simbol-simbol aneh dan nama-nama makhluk yang tak dikenalinya. Sejak dia membaca lembaran ke-13, sesuatu berubah. Dinding di hadapannya kelihatan seperti bernafas, bergerak perlahan-lahan, seolah-olah bangsal itu bukan lagi struktur kayu biasa tetapi jasad makhluk hidup. Nafasnya terasa berat dan hawa yang masuk bukan lagi udara biasa tetapi seakan datang dari dimensi lain. Bau darah, tanah basah dan sesuatu yang basi. Dia bangun perlahan-lahan. Setiap langkahnya menggemakan bunyi kayu reput. Namun bila dia menoleh ke belakang, bayang-bayangnya tidak mengikut. Benda tu dah ikut kau. Suara tua itu berbisik di fikirannya. Itu suara Pak Deris, bomoh yang sudah lama mati. Tetapi suaranya kembali, menyelinap dari celah ingatan atau mungkin dari lembaran yang telah dibuka. Buku itu kini terbuka sendiri. Helaian demi helaian menampar angin yang tidak ada. Pada halaman yang terbuka, tertulis satu ayat dengan tulisan berwarna hitam pekat. Siapa yang membaca hingga lembaran ke-17, dia akan melangkah masuk ke ruang yang tidak berpenghujung. Halim terkaku. Dia baru saja mencapai lembaran ke-16. Tiba-tiba bunyi ketuk dari bawah lantai mengejutkannya. Sekali, dua kali, dan kemudian semakin laju. Dia menunduk, cuba melihat celah kayu lantai, namun tiada apa-apa. Tapi bunyi itu masih ada. Datangnya dari bawah, atau dari dalam dirinya. Lampu suluh yang sudah suram itu tiba-tiba mati. Gelap total. Kalau engkau nak keluar, jangan buka halaman terakhir. Terdengar lagi suara Pak Deris. Tapi kali ini, di belakangnya. Dia pusing dan melihat dinding itu sudah hilang. Yang tinggal hanya satu lorong gelap, penuh kabus dan suara bisikan halus. Dengan langkah perlahan, Halim masuk. Setiap langkah membawa dia ke ruang baru. Mula-mula bilik kecil dengan tilam usang. Kemudian, bilik yang dindingnya dipenuhi cermin yang retak. Di satu bilik lain, dia melihat ibunya berdiri membelakanginya sedang menyikat rambut. Tapi bila dipanggil, tubuh itu menoleh dan wajahnya tiada mata. Semakin jauh dia melangkah, semakin mustahil rupa bilik-bilik yang dia temui. Akhirnya, dia sampai di satu bilik yang seluruh lantainya dipenuhi buku. Di tengahnya, ada satu meja bulat dan di atasnya, buku yang sama yang kini terbuka pada lembaran ke-17. Tanpa sedar, Halim menghampiri. Tangannya bergerak sendiri. Jari-jarinya menyentuh helaian itu. Dan tiba-tiba, bilik itu bergetar. Buku-buku lain terbakar satu demi satu. Dinding runtuh. Cahaya merah menyala dari lantai. Dan dari celah lantai yang merekah, muncul sesuatu. Makhluk itu tinggi, kurus, matanya kosong, dan tubuhnya berselimut kertas yang bertulis dengan darah. Ia adalah penunggu lembaran. Bila kau buka lembaranku, kau jadi sebahagian darinya. Makhluk itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia membuka mulutnya yang panjang dan gelap. Dan dari situ, terdengar suara Halim sendiri membaca ayat-ayat dari buku itu, seperti terperangkap dalam gema tanpa henti. Halim menjerit, cuba lari, tapi lorong sudah hilang. Kini dia hanya berada dalam bilik putih yang tiada dinding, tiada pintu, cuma meja dan buku. Dan dari tempat lain, dalam dunia nyata, buku itu kini berada di tangan orang lain. Dibuka pada halaman pertama. Suara Halim masih terdengar. Jika engkau baca ini, jangan teruskan. Aku belum keluar.